Okey, alhamdulillah kita dah tiba di Mikari. Dekat Pulau Bernam Dah makan dah. Dah makan breakfast. Ini je nasi putih selemak habis pada muka. Semua dah sampai baik. Awal sini ini Mikari dia. Beratur panjang. Ni tahu lauk yang ada. Ni bincang apa ni? Bincang apa? Nak makan apa? Nak makan apa? Nak nasi lemak abang jalan kaki depan tu ada satu geng lemak. Simpan sebelah mana? Ada satu geng lemak. Tu simpan depan ada satu geng. Ni geng yang mengasap. Ni dia. Mamak kontes kita. Dia kata tak payah buat skuter. Tak payah buat skuter. Ni restoran dia famous. Zul Mikari. Oh, penuh motor Ini ramai ni. 44 orang. 45 je tengok orang. Pagi tadi, malam tadi last tengok 43 orang. Dia tak jauh daripada masjid depan tu. Semua kat sini lah. Hei, siap buat tong nasi. Nasi lemak adik. Ni nasi lemak. Ni nasi lemak ambil lah. Sebaik kalau tidak kecewa semua dia. Sebaik kalau tidak kecewa semua. Dah tukar beli nasi beli tak? Terus tukar queue, beratus nak. Ni peminat Mikari semua. Pak. Nampak pula alam. Tang. YB sini pak. YB Ipoh mak apa dia? Yang motor? Kereta? Yang motor? Okey lah. Jalan kaki? Lupa dia beli jalan kaki dah. Ni ada skuter ke apa? Tak lah. Cip kata bawa unta mah. Dia kat geng lah. Pasal Den Bas dia jual. Sebab dah sama? Sebab sama. Sebab dia orang datang awal. Dia orang duduk utara tu datang awal. Geng utara. Diet dah dia. Tak makan dah dia. Ni aneh sungguh. Selalu double. Ini tak ada double. Mikari double. Double lah. Ada. Itu dah. Tadi dah makan, dimakan lagi. Sekarang kita berada di Tapah. Tu kedai sup darat enak. Dekat cerita sini famous sup belut. Tapi aku tak boleh nak makan dah. Tadi dah bawa lupa makan. Kita ambil lai cikang. Tepi highway bersepah ni. Saya buat dia. Kita boleh temukan laici. Dah. Penuh lah. Parking susah dia. Aku ada sontam. Sontam dengan ni saja. Kurang. Okey, itu dah. Kita layan sontam. Lain sikit sontam dia. Dia macam dekat macam yang Kelantan je lain. Sup ekor. Ekor bakar. Lain macam. Selalu pakai ekor lembu bakar punya ekor dah ambil. Macam. Ambil semua dah ambil. Lai cikang, laici. Lai cikang, laici. Tu pun lai cikang, laici. Tu dah pak ada udang. Daging bakar lagi. Kerang rebus.
Tu sontam. Oh, pulut mangga pun dia. Walah weh. Ni gearbox. Oh, macam-macam sup ada. Ha. Walah weh. So dia ada van tu lah. Atas tu orang dewasa RM13, kanak-kanak RM10. OKU free lah. So dia akan naik van depan tu. Tapi itulah kena kena beratur tolong ramai-ramai macam ni. Tapi rasa tak ramai kot. Boleh tak? Saya boleh tak? Saya boleh tak? Ni. Okey, dia pergi dulu. Dia hadir, jaga kejap. Awak ambil tadi. Lambat lagi. Yang lain semua tak tahu mana hilang ah. Ada. Abang Sudin ada. Oh tu van banyak rasa van ni. Mesti 3-4 van. Kita orang nak naik van. So, kebetulan ada kosong van ni. 3 orang kita naik terus. Kita boleh naik station semua. Actually Sargent. Stesen sini dia macam macam mana dalam ni. Macam pergi air kuat macam pergi air weng ke. awak ke depan Bang Beliau. Depan ramai nak pergi ni. Okey, tak berapa jauh kita dah sampai di station A, cafe dia. So semua turun dia ada 3 station lah. Kita tengok tu sekejap. Ni test master Manilana. Test scan maker. Refleksi. Apa benda tu? Tak tahu. Bunga-bunga. So ni cafe dia kat sini. So setiap 15 minit van akan datang sini. So kita boleh pindah ke station B, station C. So kita singgah sini dulu. Kita tengok apa ada kat dalam. So dalamnya ada kafe. So dengan view kat luar. Wah, baik. Cantik tau view gunung. So kita tengok jap menu apa dah. Tu dia orang dah pergi naik atas platform. Oi, bau best ni. Ada madu. Angkarun. Kita try ni ice cream ban. Hoga hot tea and then ice cream dengan ban ni. Ice cream with bun. Ice cream dengan ban. Ice cream with bun satu. Sembilan. Oh, wah, masih ada skun tu. Kalau ada toilet kat sini. Sobian na bin. So dia ice cream dengan roti. Alah weh. So kita ada teh gaharu. Teh panas. So Sargent dengan beratu lagi. Dengan Wak Hamid. Abang Sudin. Dah licin ice cream lah. Sedap bang? Baik. Baik punya. Best tu meja-meja kayu.
Cantik design dia. Main lepok. Guna. Lagi dua. Jom kita pergi ke stesen B pula. Tamu naik, tamu dia nak. Tamu main dek, main cepat. Satu. Ni supir kita cakap. 3 lagi 2. Kita bawa begini. Racing. Available. 2 person. Agam lai. 2 person. Tadi sekali. Lai. Fighting. Okey, sekarang kita berada di ladang Gaharu. Macam ladang getah rupa dia. So tadi dia turun ni stesen B. Ada kolam ikan ni. Kita jalan kaki terus sampai ke kolam ikan dia kata. Nanti sana ada naik van semula, kita pergi ke stesen C. Bunyi macam dalam hutan. Bunyi sikada, bunyi apa? Riang-riang. $200,000 pokok. Kaya. Ni kenapa pokok ni? Walk more, worry less. Payah betul lah berjalan ni. Snake lah. Ini mural ni kat pokok ni. Facebook detox. This one elephant. Tapi Gaharu Tea Valley Hoga Tea. Hoga. Ni bagi ikan makan kan? Dilarang memancing dan berenang. Baik. Itu dia ikan. Ini kau buat 3 rasa. Asyik ada roda lagi. Kan kosong macam ni. Saya fikir goreng kan ni. Goreng belada. Buat 3 rasa. Sedap. Goreng belada. Arapai mah. Mana Arapai mah? Arapai mah pula. Arwana. Mana datang Arapai mah? Ini seekor sekilo ada ni. Ada. Kosong ni. Hei, angkat dah goreng. Makan ikan ni. Tak lebih kot. Apa yang tak boleh makannya? Aku kan beli dia punya kuah kat kedai RM10 tau. Aku beli ikan ni goreng, aku siram semua. 3 rasa pun. Aku beli yang siap-siap. Okey, sekarang kita berada di stesen yang terakhir ataupun stesen C, Lovers Tree. So dari sini kita akan jalan kaki terus sampai ke center tadi. Tapi dia kata ada macam-macam kat sini lah. Ada kelulut, ada air terjun rasanya. Jomlah kita pergi tengok. Itu apa? Ni apa? Minta ong kah? Daun-daun cinta. Ni ada. Ni lah Lovers. Tu 3D. Dia tulis nama tu Macam apa love-love-nya. Macam Love Bridge dekat Korea tu lah.
Okey. Jen. Saya ingatkan dia orang buat ladang garu, kita buat ladang ketum. Buat teh ketum. Jangan buat hal tu. Maulah betul Malaysia. Jangan buat hal. Kan? Aiskrim ketum. Macam-macam dia. Did you spot Raja Brook? Ha? Mana? Kalau ada lah. Might just be flying by. Oi, golap dah bai. Habislah durian aku. Kak jam sorry. Aku ni niat nak menghilangkan diri ni. Ui, ini apa? Janggut jin. Jen, ni janggut jin eh? Apa dia? Janggut jin. Ni janggut jin kan? Bukan? Takkan janggut saja pula? Dia ada janggut. Oh, ni air terjunnya. Ada ubi ni dalam hutan. Ini bangka. Tak boleh makan terus. Kena. Jen, bangka. Bangka. Ini yang tua. Ni bangka juga. Bangka, tua bangka. Bawah dia air sungai. Rasa macam lalu dalam gua apa ni? Gua dekat Perlis tu. Gua Kelam. Jen, terjun Jen. Terjun. Jangan buat hal. Dia naik dipanggil saja tu. Sini dia tak panggil air terjun. Dia panggil ni ayo terjun. Air paling berani. Apa ni? Bird apa ni? Akan Bird wing ah. Butterfly wing. oh Raja Bro. Lai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ada benda dalam ni? Aku ni dah larang pun. Tak ada. Oh, mungkin cubaan dia nak bela ramai-ramai kot, tak berjaya. Sekarang jam, hampir lagi 15 minit. Masa dia peruntukkan sehingga pukul 4 sahaja. Ada gajah tu. Tolong ambil sajen gajah. Sajen gajah. Sajen gajah. Sajen dan gajah. Ada waterfall. Walah weh. Sebaiklah tak bawa baju. Gelap dah bang. Itu dia waterfall dia. Nice. Tak tahu kena jalan berapa jauh ni. Walah weh. Rasanya dia buat tempat ni time Covid dah. Tu dia tak maju sangat. Hujan ni atas ni. Keruh air. Mungkin lah. Ya, angin sudah sampai. Kelulut dia. Lebah kelulutnya sarang.
Oh, letak kanan gitu takut beruang pecah kan. Stainless B, kelulut. Slide juga. Ada ikan tak? Tak ada lah. Oh, sini tembusnya. Ni toilet. Tak, pelik. Saya ingat apa benda dia buat? Toilet. Tiba-tiba ramai. Sampai. Hai, habis. Welcome to the Neverland. Akhirnya sampai kita ke golf range.